Okey, satu amalan yang Ustaz dulu amal pada tahun 2000 Ustaz amal, dia panggil Ismu Coffee. Ismu Coffee ni dia benar amalan dia ni mempunyai peran sebenarnya multifungsi sebenarnya. Dan dulu Ustaz pernah amal. Pada tahun tu Ustaz amal betul-betul amal. Dan pada tahun 1974 Ustaz pernah amal dah Ismu Coffee ni. Dia Ustaz terima daripada almarhum Tuan Guru Ustaz Mat nama dia. Ustaz Mat dan Ustaz amal. Dalam tu dia ada Nabi Muhammad, dia ada Nabi Musa, Nabi Sulaiman, juga Nabi Yusuf, ada empat dan juga ada malaikat Jibril, Mikail, semua adalah dalam tu. Dan kelebihan dulu kita amal cara umum. Okey, Ustaz cerita terang, ini pengalaman Ustaz lah, pengalaman Ustaz amal Ismu Coffee pada tahun 74 Ustaz amal pada amal 74, 75 dan 76. Pada tahun 76 tu satu hari tu Ustaz sedang tidur tengah hari pukul lebih kurang pukul 3 itulah, tengah tidur di surau asrama. Dan ikut guru Ustaz beritahu, Ustaz Mat ni, almarhum Tuan Ustaz Mat dia beritahu, kalau kita amal Ismu Coffee ni, kalau pencuri masuk dalam rumah kita, badan kita akan pergi macam tu, akan pergi terus tuju pada itu, walau kita tak sedar. Jadi Ustaz tidur tuan-tuan, ni peristiwa memang berlaku betul. Ustaz tidur, Ustaz rasa macam badan Ustaz terangkat dia. Ustaz rasa gayat tu, Ustaz buka mata, pop, dia jatuh balik. Dia naik balik. Ustaz pejam mata, dia naik balik. Macam dah, bila ada orang masuk, dia berhenti. Tapi bila tak ada orang, dia naik balik. Ustaz rasa gayat, Ustaz buka mata, dia jatuh. Inilah pengalaman Ustaz belajar dengan Ismu Coffee. Tapi Ustaz tinggal lama Ustaz tinggal sebab kita pergi kerja kan, dia training apa semua, bila Ustaz bekerja. Pada tahun 2001 tu Ustaz mula amal. 2000 Ustaz mula amal Ismu Coffee ni. Dan memang banyak kelebihan-kelebihan yang Ustaz dapat tahu yang dalam Ismu ni banyak. Dulu Ustaz amal satu kelebihan, tapi sekarang ni dah banyak kelebihan-kelebihannya. Contohnya tuan-tuan, contoh apa dah? Contoh kita boleh tarik sukma. Boleh tarik sukma orang yang lari daripada rumah. Kita tarik sukma nak bagi nasihat pada orang tu, nak bagi ancaman benda tu boleh. Dan kalau nak hentikan hujan, dan hujan pernah dah berlaku sekali untuk hentikan hujan ni, anak sulung Ustaz kahwin. Masa tu tetamu tengah datang pukul 1 lebih kat pukul 2. Masa tu dah itulah. Dan masa tu pengantin baru sampai. Pengantin lagi sampai dah semua. Dah gelap nak hujan dah. Ustaz, ya Allah, sudah ni macam mana. Jadi Ustaz pun gunakan kaedah tu. Ustaz gunakan, kita hala tangan kita ke tempat lain. Alhamdulillah, sampai 5 minit tu semua awan tolak awan, angin tolak awan yang gelap tu pergi ke kampung lain, sekejap lagi hujan kat sana. Alhamdulillah. Inilah salah satu kelebihan. Dan juga dalam Ismu Coffee ni ada pengasihan, dan juga kita ada tongkat Nabi Musa yang masa tangan kita akan dibisa. Kita baca wa'asa Musa tu, tangan kita akan dibisa dan semua. Kalau kita tanpa musuh memang mudah. Dan pernah sekali tuan semua, sewaktu Ustaz tahun lebih kurang tahun 85 tak silap, 85 kan tuan-tuan semua, Ustaz ada tertampar satu orang tu semua, terus muntah darah. Berlaku ni adalah hasil amalan Ismu Coffee yang ada pada tongkat Nabi Musa. Dan juga Nabi Yusuf pun memang kehebatan ada Nabi Yusuf, menyebabkan dari segi perniagaan kita lari siapa. Dan Ustaz, kalau tuan-tuan nak ambil Ismu Coffee ni, tuan-tuan ambil lah satu package, semua memang cun untuk anda untuk amalkan. Dan ada anak murid Ustaz amal sampai sekarang, bahkan Ustaz pun amal sampai sekarang Ismu Coffee. InsyaAllah kalau anda nak tahu lebih lanjut, okey, kata nak, insyaAllah anda akan dapat Ismu Coffee tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.